Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Jiwa Seorang Pentaksub episod ke-19. So dalam episod kali ni kita dapat melihat yang mana Firzan ni dia jahat dia bukan setakat macam setakat rogol, setakat benda-benda yang kita dah tengok sebelum ni lah. Kita tahu dia bila dah ada senapang, ada pistol tu, macam dia punya kejahatan tu sampai ke tahap membunuh. Yang lebih menarik sebab kita tak diceritakan tentang mak kepada Aidil dan mak kepada Aiman jugalah. Kemana mak dia menghilang? Mak dia ke mana? Kenapa Aidil dia jadi macam tu? Kenapa dia macam memusuhi ayah dia? Memang tak ada ruang untuk berbaik lah. Jadi benda tu yang isteri Aidil takkan tahu. Orang-orang rapat pun takkan tahu kecuali Aidil sendiri. Aidil tu macam dah lama menyimpan rahsia. Tapi dalam masa sama, dalam episod kali ini kita dapat lihat yang sebenarnya Suri dia dah tahu kegiatan Firzan. Dia macam pembantu. Bila dah tak pembantu tu, dia orang yang rapat, orang yang dah tahu aktiviti semuanya dalam buku dia dah. Maksudnya ke mana Firzan pergi patutnya Suri dah tahulah. Jadi kalau kita tengok dalam episod sebelum ni yang mana Suri dah disahkan menghidap SSB, dia memang direct marah dekat Firzan sebab dia tahu Firzan ni, walaupun Firzan sebelum ni dia kata tak ada perempuan lain lah sejak kematian isterinya, tapi Suri rasanya lebih tahu aktiviti Firzan ni. Dia kaki perempuan, dia gitulah. So dalam episod kali ni kita dapat melihat yang sebenarnya isteri mak kepada Aidil, iaitu bekas isteri Firzan, sebenarnya mati di tangan Firzan. Ada ditunjuk dalam bentuk flashback. Suri dah tahu. Jadi kita mempersoalkan kenapa Suri masih nakkan seorang Firzan, masih rapat dengan Firzan walaupun dia tahu perangai dia macam tu, walaupun dia tahu dia jahat. Sebab dia seorang ibu tunggal yang membesarkan Firdaus. Dia bukan ibu tunggal, dia ada lelaki yang tak guna lah. Tadi dia minta cerai. Dia macam melihat Firzan yang boleh bantu dia keluar daripada kesusahan.